Hai, saya Mr. Lu sini. Mari kita tengok MS Form 4 bab 4 log. So, log SPM 2021 macam mana selesaikan log yang mempunyai asas yang berlainan. Dia kata nak jadikan dia sebagai log tunggal. Artinya daripada 2 log, jadikan dia cuma ada 1 log. So, apa formula yang you kena guna kat sini ialah nombor 1, nanti kita akan guna satu formula di mana you kena tukar asas dia. Contohnya kalau you ada satu benda bagi asas A, B, you nak tukar jadi asas lain, dia akan jadi log C. Dan lepas tu B letak atas, A letak bawah. Satu formula pertama. Formula kedua yang mungkin kita nak guna nanti ialah log A, B. Kalau asas dan nombor sini sama, B itu akan jadi jawapan. The power become the answer. Dan lepas tu formula ketiga adalah log A tambah log B. Tambah berarti A dengan A darab. Tambah berarti darab. Darabkan A dan B menjadi 1 log. So, ini formula yang akan digunakan nanti. Okey, mari kita mula. Yang pertama, contohnya, sekarang kata nak jadikan dia asas 3. So, tukarkan asas ini. Sebab ini sudah 3, kita biarkan dia sebagai 3. Tukarkan asas dia. Dapatkan log 3, log 3. K letak atas, 9 letak bawah. Sudah siap. Sekarang log 39. So, apa itu log 39? Mari kita buat kat sini. Kalau saya ada log 39, saya boleh jadikan dia sebagai asas yang sama. 9 ialah 3 darab 3, iaitu 3 kuasa 2. Apabila you nampak 3 sama, hilangkan. Jawapan 2. Terus turunkan 2. Siap. Okey, dapat jawapan 2. Mari kita continue sini. Gantikan dia sebagai 2. So, log 3K ini adalah 2. Jawapan dari sini. Lepas tu continue. Nak jadikan dia sebagai satu benda. So, apa yang kita kena buat seterusnya ialah sini ada 1/2. Tak tulis artinya 1/2. Kalau 1/2, apa yang you kena buat ialah kita letakkan dia ke hadapan. Begini. Kita susun semula benda. Lepas itu, 1/2 masukkan dia ke dalam menjadi kuasa. So, kalau jadikan dia kuasa, dia akan dapat begini. Log 3K kuasa 1/2. Sini H. Okey? So, ini ialah satu formula yang tadi saya tak tulis. Okey, kalau ada log AB kuasa C. Okey, C kuasa boleh letak ke depan. Artinya jadi macam ini. Kuasa boleh pindah ke hadapan, hadapan boleh pindah kembali ke atas menjadi kuasa. So, ini formula dia. Okey, kembali ke sini. Sekarang sudah bersih, tak ada nombor kat depan, asas 3, boleh guna formula tambah menjadi darab. Gabungkan dua-dua log. Log 3, H darab dengan K. Artinya HK kuasa separuh. Siap. Jawapan. Untuk mengetahui lebih banyak, anda boleh join saya melalui kelas percubaan secara percuma. Cuma kena WhatsApp ke nombor ini. Kami akan membantu anda.